Okey, Assalamualaikum. So, sekarang ni kita akan tengok pula macam mana kita nak design 4-bit adder. Okey, 4-bit adder menggunakan full adder. Okey, kalau full adder, kalau dia buat macam ni, okey. So, macam mana kita nak benda ni, macam mana kita nak buat dia. Macam saya dah cerita dalam video-video sebelum ini. Contohnya, kalau kita ada, dia mestilah A0, B0, A1, B1, okey. Contoh yang macam ni lah. Kita sampailah 4 bit lah. Okey. So, ini S0. Kemudian dia ada Cout 0. So, sini ada Cin. So, Cout dengan Cin ni kita connectkan dia supaya dapatkan untuk yang bit seterusnya. So, ini dapat S1 Cout 1. So, kita connect pula dengan A2, B2, Cin 2. So, yang ni kita connectkan dengan yang ni. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, ini sambungan dia A0, B0. Okey, A0, B0. Hasil S0. Lepas tu, yang ini kalau kita nak tambah, kita kena connectkan dengan C1 kan. So, kita connectkan Cout ni dengan C1 yang kat sebelah sana. So, begitu juga dengan yang inilah, yang nombor 2 ni. Yang ini A1, B1, S1, hasil C1 ni, dia kena connectkan dengan C2, Cout 2, Cin 2 ni. So, dia connectkan kat situ. Begitu jugalah dengan yang bit yang ketiga dan keempat dan seterusnya. So, dari sini kita dapatlah design 4-bit full adder, 4-bit adder menggunakan single bit full adder. Okay.